Selain daripada slogan Alora, ramai juga sebenarnya yang bermula dengan Shirutto. Shirutto ni juga dikenali sebagai vitamin untuk sistem imun. Bahan utama Shirutto adalah IPPA1, beta-glucan, vitamin C dan juga ekstrak berries. Dulu saya konsum vitamin C, sekarang saya dah satu family konsum Shirutto, insya-Allah lagi power. Kajian IPPA1 ni sebenarnya dah dimulakan sejak tahun 1980-an lagi oleh Profesor Dr. Jin Ichiro Soma dan pasukannya. Dan kajian IPPA1 ni telah dibuktikan 1000 kali ganda lebih berkesan untuk mengaktifkan imuniti semula jadi badan. Apa maksud IPPA1 ni? Ini maksud IPPA1. IPPA1 ni kerja dia mengaktifkan makrofag. Makrofag ni pula adalah sejenis sel darah putih yang akan makan atau bunuh mikroorganism atau patogen atau benda asing yang mengganggu sistem imun badan kita. Makrofag aktif sangat berkesan dalam imunoterapi kanser. Ia akan bertindak sebagai fagosit yang akan membunuh sel kanser secara terus serta secara merekrut sel imun lain seperti cytotoxic T lymphocytes. Yang you all perlu tahu sekarang ni, IPPA1 Shirutto ni sebenarnya bukan ubat. Ia dihasilkan secara natural melalui proses penyampaian berserta dengan kajian-kajian sains. IPPA1 dan Shirutto ni juga dikenali sebagai macrophage activating food. You all boleh je Google cari research paper IPPA1 ni. Banyak sangat clinical research tentang IPPA1 ni. Secara ringkasnya, Shirutto adalah makanan yang berfungsi untuk mengaktifkan sistem imun kita. Jadi, sangat bagus untuk diamalkan secara konsisten oleh kita sekeluarga. Apa yang you all boleh amalkan? Pakailah Alora. Dengan Alora, kita dapat fat infrared yang secukupnya untuk perjalanan darah yang lancar, lebih banyak nutriosid dan bekalan oksigen yang cukup ke seluruh badan. Lepas tu, tambah Shirutto 1 atau 2 sachet sehari untuk kesihatan yang optimum. Untuk pertanyaan tentang Shirutto, jangan lupa klik link di bio. Jangan lupa share supaya ramai lagi yang akan dapat manfaat tentang Shirutto.